Ramai ingat kos haji makin mahal setiap tahun. Tapi ada satu benda yang makin murah setiap tahun. Nak tahu apa? Cuba fikir macam ni. Kalau 20 tahun dulu kos haji sekitar RM9,000, hari ni dah lebih RM30,000 kalau ikut kos sebenar. Nampak macam semakin mustahil nak pergi haji kan? Tapi cuba ubah cara kita ukur. Jangan ukur dengan duit, ukur dengan emas. Sebab nilai duit semakin susut akibat inflasi. Tapi emas kekalkan kuasa beli. Yang menariknya, walaupun kos haji meningkat saban tahun, bila dikira dalam gram emas, jumlah gram yang diperlukan sebenarnya semakin berkurang. Maksudnya, kalau anda menyimpan emas dari awal, emas tu bekerja menjaga kuasa beli anda. Bukannya duit yang semakin lama semakin kurus. Jadi, kalau impian anda nak jejak kaki ke Tanah Suci suatu hari nanti, mungkin dah tiba masa berhenti simpan impian dalam bentuk ringgit dan mula simpan impian itu dalam bentuk gram emas. Sebab kos haji mungkin naik setiap tahun. Tapi emas dah buktikan selama berpuluh tahun, ia sentiasa membantu melawan inflasi. Follow saya kalau nak belajar bagaimana orang biasa menyimpan RM100 sebulan untuk menyimpan impian besar seperti haji.